Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Negeri Johor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Unit Keselamatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. daripada Bahagian Perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor mengucapkan Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami penolong pegawai perubatan Jabatan Kesihatan Negeri Johor ingin mengucapkan Hari Raya hari yang dinanti berbusana kemas indah tersemat. Syawal tiba penuh erti, eratkan ukhuwah sesama umat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Aidilfitri wal Faizin kepada seluruh warga Jabatan Kesihatan Negeri Johor, sama ada yang bertugas di hospital, di klinik-klinik kesihatan atau desa maupun di pejabat. Terima kasih di atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih di atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada rakyat negeri Johor sentiasa dapat diteruskan. Sesungguhnya tugas menjaga kesihatan masyarakat adalah salah satu amanah yang besar dan saya amat menghargai usaha semua warga kerja yang sentiasa komited menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh integriti dan profesionalisme. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan agar kita semua terus menjaga kesihatan diri dan keluarga, terutamanya dalam musim perayaan ini. Amankanlah pemakanan secara sihat, jaga kebersihan diri serta utamakan keselamatan ketika pulang berhari raya. Semoga Syawal yang mulia ini membawa kegembiraan, mempereratkan lagi silaturahim dan membawa semangat baru kepada kita semua untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.